Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama Rasa Oren, segmen baru Trade Talk. Kami membawa kepada anda antara usahawan-usahawan yang sedang mengukir nama di tanah rancangan dan juga di Felda keseluruhan, sekaligus mengukir nama di tanah air Malaysia. Dan hari ini kami bawakan kepada anda Encik Nur Muhammad Ashraf bin Nur Kamal, CEO Seruni Global Sendirian Berhad daripada Felda Pasak, wilayah Johor Bahru. Assalamualaikum, Encik Ashraf. Waalaikumsalam, Tuan. Apa khabar? Baik, saya alhamdulillah. Selamat raya. Selamat raya. Rasa insecure pula. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang kopi Saigon. Dia bawah Seruni Global Sendirian Berhad. Tapi sebelum tu kita akan pergi secara ta'aruf. Kita nak kenal dulu siapa orangnya Cik Ashraf ni, lahir di mana, membesar di mana, mendapatkan pendidikan awal di mana. Jadi mungkin kita boleh kongsikan? Boleh sikit. Jadi saya lahir di Kota Tinggi. Kota Tinggi Johor, kat hospital lah. And then dibesarkan di Felda Pasak, mendapat pendidikan awal di Tabika Kemas Felda Pasak. Di sekolah rendah pun Felda Pasak. Memang Felda Pasak, betul lah. Besar Felda Pasak lah. Dan seterusnya saya keluar kejap, sambung belajar dekat matrik. Tangkak, masih Johor. Matrik Tangkak, Tangkak. Kemudian balik kepada UTM Skudai, because electrical pun power di Johor juga. Mana memang tak keluar daripada Johor lah. Memang orang kata terpaling JDT lah. Paling JDT. Okey. Jadi masa kat UTM pun duduk Pasak lah, dekat kan, ulang alik semua pun still duduk Pasak. Dan kemudian dapat kerja, saya belajar electrical power degree, and then dapat kerja di Tenaga Nasional Berhad. Dekat Keluang time tu. Pun masih Johor juga. So saya memang kata apa, tak nak keluar Johor lah. Sekali nak dijadikan cerita, tahun keempat saya bekerja tu office centralized. TNB saya kena pindah HQ bangsa. Jadi saya terpaksa keluar daripada Johor. So bermulalah orang kata career saya di luar negeri. Di luar daripada Johor tu sendiri. Luar Kepompong, luar dunia selesa. Ya. So kat situlah saya terus bekerja dan buka bisnes lah. Okey. Jadi kita nak tahu juga macam mana tercetusnya idea untuk mewujudkan kopi Saigon ni. Ataupun mungkin sebelum ni ada bisnes lain, try and error lah, tak boleh kopi pula. Macam mana cerita dia tu? Memang dari kecil lah, kecil memang bapa saya pun berniaga, main kontrak kan. So saya masa setiap kali cuti sekolah tu memang ikut orang tua lah. So kat situ saya dah tengok selok-belok perniagaan kan. Tapi mak saya sebenarnya dia tak bagi saya berniaga. Sebab dia membesar dengan seorang peniaga. Jadi dia tahu susah macam mana. Berniaga ni time untung best. Tapi kena ingat ada untung ada rugi kan. Dia lain dengan makan gaji semua kan. So dia nak anak dia berkerjaya lah. Dia nak anak dia ada degree. Jadi kita nakal duduk Felda dulu. Memang kata apa, kecil-kecil tu mandi sungai. Itu biasalah. Hidup orang kata lumrah hidup seorang anak peneroka. main motor. Itu standard. Sebab kalau you membesar dekat Felda, you tak ikut mandi sungai, tak pergi main dekat kebun sawit, tak pergi main motor, dia kena pulau nanti. So kena into the scene. That's normal culture. So saya kena follow. Tapi disebabkan orang kata apa, nakal lah masa kecil dulu. So saya rasa saya terpaksa give back to the parents. Saya belajar lah. Terpaksa tebalkan muka, pergi belajar. Pergi juga. Dan along the way, masa saya sekolah rendah lagi, saya dah start berniaga kecil-kecil. Dan masa sekolah menengah pun saya kerap berniaga. Cuti sekolah saya berniaga bazar. Dan berniaga macam-macam lah. Macam-macam. Saya jual air balang dulu. Lepas habis sekolah, kita orang buat dekat Felda juga buat Kawash saya pernah buka. And then kita orang buat macam farming, bela ayam dekat Felda juga. Kebanyakan bisnes saya kat Felda lah. Dan time tu orang kata apa, bila bisnes tak proper, dapat duit, enjoy lah kan. So kalau biasalah kehidupan orang muda. Tutup bisnes. Buat saya ni bukannya pakar kejayaan. Tak, saya sebenarnya pakar kegagalan. Sebab kebanyakan saya buat gagal. Bukannya semua menjadi, tak. Kita pun sedar kan kita berasal daripada mana. So saya tak anggap kegagalan tu adalah satu titik untuk kita rasa down semua hidup, tak. Saya macam gagal. Normal lah, kita dah berpuluh kali gagal. Betul. Dan dia kalau jadi tu terkejut. Sebab itu bila kopi Saigon ni sampai ke tahap ni lah, alhamdulillah
saya terkejut juga macam mana aku boleh buat ni. Sedangkan aku ni patut fail ni aja kan. So benda-benda macam itulah dan saya memang actively buat bisnes, sentiasa buat. Saya boleh katakan daripada zaman sekolah dulu sentiasa ada. Tapi tak jadi itu belakang cerita lah. Maknanya itu adalah antara titik tolak permulaannya dunia perniagaan kopi Saigon ni lah. Betul. Maknanya meraih pengalaman daripada kecil lagi. Betul. Okey, tapi macam mana boleh memilih kopi Saigon ni? Sebab maknanya terjun ke dalam bidang kopi ni. By the time saya buka kopi Saigon, time tu scene kopi dekat Malaysia baru nak naik. Trending masa tu kan? Trending, tengah naik PKP. Orang, kalau tuan tahu zaman Dalgona Coffee tu, time tu orang meletup lah. Yes, masa PKP tu dah guna balon. Dah guna king lah. So kat situ orang kita dah mencari kopi yang sedap. Dan bila kopi ni pun macam-macam jenis. So kita nak pergi ke Arabica, kita nak pergi kopi yang Italian style ke kan, Indonesian style yang ke saya Brazilian. Tahu kopi dua je, Robusta, Arabica. Tu je. Ada satu lagi yang famous, Liberica. Liberica. Okay. Tapi kita perkenalkan Robusta. Dan saya mengambil produk kopi Vietnam sebab apa? Sebab rasa dia unik. Memang kalau you minum, orang tahu ini kopi Vietnam. Dia memang ada taste dia tu. Tapi kopi yang sama. Robusta juga. Tapi kaedah pembuatan dia apa yang membezakan? Okay, salah satu for sure lah baka dia. Baka Robusta dia tu memang baka beans Vietnam dan method panggang beans tu. Sebab biji kopi kan daripada pokok tu hijau-hijau kering. So cara dia panggang tu dia punya ramuan panggang berbeza ikut negara. Contoh kalau tuan tahu macam kopi utara. Kopi Cap Songkok ke apa benda kan rasa dia lebih kurang. Betul. Kopi Muar, kopi Keluar, kopi Cap Raga lah. Cap Raga. Yang lokal punya ni pun sedap dan pun rasa lokal. Itulah Robusta. Itu keunikan kita punya Malaysia. Tapi saya twist sikit, saya ambil Vietnam bawa ke sini. Ada kategori yang sama which is kopi Robusta, kopi kampung, tapi kita twist. Kampung kita international. Jadi kat situ bila kita perkenalkan produk ni dan saya nampak tak susah untuk kita promote sebab orang kita ni especially akak-akak office, diorang memang dah pernah pergi ke Vietnam dan minum. So bila time PKP diorang untuk travel, kita bawa rasa Vietnam tu datang Malaysia. So dia terkejut. Jadi kat situlah idenya dapat untuk saya buka bisnes kopi ni lah. Macam mana pula attach dengan Felda ni? Adakah Encik Ashraf sendiri datang ke Felda untuk memohon dana ke ataupun bertemu dengan Felda ni dalam satu-satu event ataupun program ke macam mana? Sebenarnya tak ada sangat sebab saya memang start ni daripada luar lah. Masa tu saya dah keluar Felda kan. Tapi keep balik juga. Cuma adalah beberapa orang kata apa peluang yang Felda open dekat kita, perjumpaan kan, adalah serta-serta benda lah. Jadi kat situlah bermulanya. Betul. Dan yang paling menarik untuk seorang belia remaja berusia 33 tahun. Sebanyak berapa branch sekarang? Sekarang 186. 186 dalam tempoh 3 tahun. Apa rahsia? Rahsia dia. Apa rahsia? Korek terus. Dia tak adalah rahsia mana kan. Cuma saya rasa salah satu resepi boleh kata kejayaan lah yang saya ada sekarang ni adalah berpunca daripada kegagalan yang saya pernah ada. Mungkin kalau saya tak pernah buat bisnes apa-apa, saya terus buka kopi Saigon, saya mungkin tak jadi macam ini. Tapi disebabkan kita dah banyak kali fail, kita dah tahu mana trik lah. Dan selain daripada tu mungkin juga rezeki lah, rezeki the right timing. Tak, kalau saya buat kopi Saigon ni mungkin 20 tahun lepas, time tu Dalgona tak ada kan. Orang pun tak beli produk saya. So rezeki, timing, resepi sebenar tu tak ada sebab saya just buat je. Kalau kata apa, just go with the flow. Just go. Macam sebelum ni saya jual air balang, saya jual buat printing t-shirt, saya buat homestay, pun saya buat benda yang sama. Means saya usahakan, kita modal, kita cari peluang, kita buat marketing, tapi tak ada rezeki. So kadang-kadang orang ramai mempertikaikan kenapa buat ni tak jadi, aduh nak kena buat ni tak jadi. Terlalu awal untuk give up. Surrender, untuk give up. Betul, tu bukan tugas kita lah untuk make sure benda tu jadi. Kita just buat yang terbaik. Dan tanya saya tak ada apa-apa tips the right timing. Kalau nak tanya tips usahawan pun, you Google je. Semua benda yang sama. Kena modal, kena pandai marketing kan. Benda tu basic. Very basic lah. Tapi how do you do it? Itu terletak pada you di sini. Okey. Cerita pasal COVID. Bagaimana kopi Saigon ni survive? Dalam kita bukan kena survive kat COVID, kita muncul time COVID. 2021 kan macam mana kan, sedangkan masa tu orang tak boleh keluar. Betul. Orang nak pergi, even nak pergi beli kopi pun tak lepas. Jadi macam mana you all
Kopi Saigon ni tiba-tiba lah orang sepatutnya masa tu semua keep dormant. Betul. Semua duduk diam kan. Betul. Tapi macam mana pula Kopi Saigon masa ni pula, wah, this is the right time man. I bangkit macam mana? Dia orang kata kalau macam ditimpa macam musibah lah benda tu kan, bencana, dia recession. Maksudnya dia reset ekonomi tu. Betul. So banyak bisnes tutup, tapi kena ingat banyak bisnes yang start, termasuklah Kopi Saigon. Dan time tu kita bukannya PKP, kita kan first PKP 2020. Kita 2021. That time orang dah kelonggaran boleh keluar. Betul. Cuma kena isi rumah satu orang kan, kena tak boleh keluar daerah. So kita gunakan peluang tu. Kebetulan masa first day kita buka, time tu first week yang mall tutup. Tapi kali keberapa tutup saya tak sure. Kebanyakan PKPD kan. So time tu mall tutup, orang frust, orang tak dapat spend duit kat mall. Jadi orang spend duit dekat street. Kita punya online order, orang mesej kan, delivery semua. So kita capture that moment. Dan bila diorang berkumpul kat rumah, satu keluarga, diorang nak something yang untuk minum, boleh untuk movie, chill out, chill. Lagi-lagi bila dah beberapa bulan kita buka, time tu dah ada kelonggaran, orang pergi office, orang dah lama tak buat makan-makan. Walaupun kena pakai mask, tapi order inbound. Order tetap masuk. Order tetap order. So kita capture that peluang kat situ. Mungkin kalau kita buat sekarang, kopi ni tak menjadi sebab vibe tu tak ada time tu. Betul. Jadi masa tu juga orang kata berlaku titik tolak permulaan Kopi Saigon. Betul. Okey, dan macam mana pula Kopi Saigon ni berkembang dalam tempoh singkat? Mungkin orang kata disebabkan knowledge tu sendiri ataupun macam mana? Macam mana pula boleh terlibat sedangkan you basic in electrical? Betul. Ada pergi kursus tak jadi barista ke macam mana? Tak ada. Adalah saya pernah pergi kursus buat kopi, tapi coffee machine. Berbeza dengan produk yang saya jual ni. Coffee machine cocok je, ulur je kan. Lain lah. Kita kopi lain, tapi apa yang saya beritahu tu eager keinginan tu lah. Dan masa kita start bisnes, bukan saja Kopi Saigon, sebelum ni pun saya ni seseorang, bila you belajar engineering, you kena master, bukanlah master, kena pandai matematik. Dan saya gunakan sedikit skill matematik yang saya ada untuk saya buat cash flow projection. So kalau buat bisnes tu, katakanlah sebulan ni income kita RM3,000. Kita bukan makan gaji. Makan gaji ni tahun depan baru naik gaji. Kena appraisal, kena dapat bonus. Bisnes ni kita boleh custom your own salary. So kita letak target lah. Dan target tu must be realistic. Contohlah income sebulan RM3,000, takkan bulan depan income RM50,000. So kena ada naik progresif. Okay, bulan ni ada turun naik RM3,000. Bulan depan target RM10,000. Okay, RM3,000 usaha banyak ni. Kalau nak buat RM10,000 kali 2. 3,000 income, outlet banyak ni. Kali 2, kali 3. So kita letak, kita ada macam short term, mid term and long term lah. So saya sekarang ni dah ada long term punya vision. So setiap kali saya give up, setiap kali saya down, benda tu normal. Mustahil kalau tak ada business yang tak ada apa-apa. Mustahil. So bila mana saya down, saya ditikam, saya menikam, kadang-kadang kan kita dalam bisnes. So kat situ saya selain daripada Allah kan, tempat kita mengadu kan, kita sit down, relax and tengok balik apa yang vision yang kita dah start. Oh, aku kejar sini, takkan disebabkan benda ni kita tak nak capai kita punya number sujung. So that's the thing yang membuatkan saya rasa saya keep going lah. Tapi memang pasal upside down ni pula, mungkin ada orang kata satu cabaran ataupun halangan yang kekar dalam minda. Mungkin yang Cik Ashraf ingat sangat kata, aku takkan boleh lupa momen ni. Dia banyak lah sebenarnya. Banyak lah, tapi sebab banyak kali gagal lah. Banyak kali kan. Kalau macam Kopi Saigon ni lah, for untuk sure Kopi Saigon ni lah. Kita berniaga for sure lah, kita tak nak loss. Tapi kita ada macam beberapa isu, financial issue. Contohnya kita punya shipment sangkut last year dekat Port Klang sebab ada rush daripada immigration untuk custom, untuk barang-barang untuk check. Tapi yang problemnya dekat checkpoint. So kita punya barang ni sangkut queue. Barang tak boleh keluar. Masa tu berapa banyak? Nilai barangan tu dalam 600 ke 700k. Tapi yang saya terkilan sebabkan barang tu sangkut, bins kita tak boleh berniaga. So kita kena beli direct naik flight pula. So cost flight tu memang berpuluh-puluh kali ganda. So kat situ kita lost almost RM400,000 kita lost untuk cover. Masa tu dah outlet dah berapa banyak? 70 lebih lah, 70 lebih, 80. So that time tu macam struggle lah kan. You buat bisnes nak dapatkan RM5 pun susah. Betul. Tiba-tiba kena bayar RM400k. Dan itu antara the darkest moment lah. Dan ada juga tahun lepas juga kita buat bisnes baru, kita create brand baru jual aiskrim.
spend. Berasaskan kopi ke? No, different. Lain company, lain branding. Okay. So kata-kata tanganan. Tapi the same company lah. Kita guna fund yang sama, tu pun loss 100,000. Kita buat brand tak menjadi lah. Sebab time tu macam fikir, dah buat kopi Saigon menjadi, confirm lah buat another brand jadi. Tapi tak semestinya, macam saya beritahu, rezeki itu bukan kerja kita untuk tetapkan jadi kita jadi. Yang penting terus kita buat je. Saya buat, kita spend 10 bulan tak jadi, tutup cerita, loss. Pindah lain. Sekarang ni sebanyak 160 outlet, still counting. 450,000. Pada asalnya bermula dengan street coffee. Berapa cawan je jual? Sehari kita paling biasa pun 150 cawan, maksudnya sebulan 2,000 lebih. Masa tu start dengan stall kecil. Macam hawker punya. Betul-betul hawker kecilnya, cuma bawah bumbung kedai tom yum tepi jalan. Saya sewa tapak tu RM300. Untuk satu bulan. Untuk satu bulan. Sangat sikit. Bila api tak ada sebab tak ada kipas tak lampu. Betul. Memang raw lah. So kita bermula kat situ lah. Okey. Jadi untuk minit-minit terakhir ni, kita nak minta nasihat pada Cik Ashraf selaku belia yang sedang mengukir nama, dan insya-Allah kita doakan untuk pergi lebih jauh. Apa nasihat Cik Ashraf untuk belia, terutamanya belia yang berada di tanah rancangan ketiga ini? Alright, nasihat saya sikitlah. Saya pun bukannya bagus sangatlah, bukanlah power sangat bisnes. Tapi sedikit nasihat, jangan pernah ragu-ragu untuk start lah. Kebanyakannya orang-orang, termasuklah orang sekeliling saya, kawan-kawan saya, diorang ni terlalu fikirkan negatif, terlalu fikirkan banyak benda untuk start. The only way yang kita nak tahu hanyalah bila kita bermula. Sebab nak buat first step tu yang susah. You dah buat, salah boleh betulkan. Tapi diorang ni kadang-kadang terlalu banyak fikir. Fikir tak buat apa-apa. Tak start. Tak payahlah buat. Kalau buat jadi macam ni, jadi macam ni. Sebab kalau saya, walaupun ada 5 to 10% probability untuk berjaya, saya akan buat. Sebab saya lagi suka saya mati time cuba daripada saya mati tak buat apa-apa. That's the thing lah. Nasihat saya buat je. Die to try hard. Try hard, betul. Lagi-lagi anak muda yang tak ada komitmen, tak ada isteri, tak ada anak lagi. Kalau kau buat bisnes, kau rugi, katalah dah invest 100,000 fail, kau seorang je sakit kan, contoh kan. Betul. Apa nak takut, ambil risiko muda-muda. Kalau dah tua tu faham lah, kita dah ada anak, something happen dekat bisnes. Sudah berkahwin. Betul. Boleh saya tahu pada bermulanya Kopi Saigon ni, adakah Cik Ashraf dah berkahwin ataupun masih bujang? Time tu baru kahwin. Baru kahwin dan bisnes saya buat dengan wife saya lah. Itu dia. Kita orang, saya promote rumah kan, cakap dia seorang je. Jujung dapat last minute. Dapat last minute. Sebab saya bila kan kita orang, saya orang Johor, wife pun orang Johor, terpaling JDT juga. So bila pindah KL tu, saya cakap dengan dia, saya dah buka balik datanglah KL PKP kan. So dia duduk dengan saya, tak ada kerja. Dia bahagian finance. So saya cakap dengan dia, saya tak nak ada kerja lain, nak kerja dengan saya. Saya kan banyak bisnes. Tapi that time last sebelum PKP, bisnes homestay. Run up lah. Pun tak boleh go juga. Itu sebab kita punya customer Singaporean. Tutup border, habis kita. So saya cakap dia kerja dengan saya. Dia datang KL. Dia tanya kerja apa? Nanti dulu, saya buatkan bisnes untuk you. Nanti dulu. Lepas tu dah pening nak buat apa kan. So bila buat kopi ni, saya cakap dengan dia, try lah. Sebulan, kalau tak okey, you pergilah cek kerja lain. Dan alhamdulillah sampai hari ni dia kerja dengan saya lah. Walaupun dipaksa kerja, tapi masih bekerja lah. Dan satu-satunya staff saya yang boleh bekerja dengan saya, yang saya boleh angkut balik rumah. Tu dia. Untung senang. Tak untung kan. Jadi tapi bestnya dia kan, kalau staff kita tahu, tuan-tuan ada job description JD kan. Kalau staff tu JD lain, dia kena report pejabat buruh. Betul. Macam dia tak boleh report. Tak boleh report. Okey, ni kerja sebagai staff, yang ni sebagai suami isteri. Dia kena follow lah. Maknanya perintah tu 2 dalam 1 tau. Tapi yang dia bagus keluar arahan kat rumah, dia bawa sampai tempat kerja. Tapi satu pula bagusnya, kelebihan daripada dia lah. Satu, dia buat kerja memang untuk company, untuk saya. Tapi dia bekerja pun dapat pahala sebab dia tolong suami dia. Banyak benefit dia. Nampak tu, pandai member ni, rasanya ayat aneh ni. Okey. Untuk next step, kita akan bawa anda untuk usahawan yang lebih menarik. Stay tune dalam Rasa Oren Trade Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.